Teacher, emas tengah turun. Patut ke saya borong? Sahabat-sahabat, teacher nak share tentang tips bila waktu sesuai untuk membeli emas. Sebelum tu jangan lupa save dulu video ini. Hari ke-54 cabaran 100 hari tip kewangan. Teacher, emas tengah turun. Patut ke saya borong? Teacher, emas tengah naik lah. Patut ke saya stop dulu, jangan beli dulu? Okey, ramai orang sibuk mencari harga paling murah tau bila nak simpan emas. Sedangkan kita pun tak tahu bila harga paling rendah, bila waktu terbaik. Kalau ikutkan 10 tahun dulu lah, sebab 10 tahun dulu harga sangat rendah, betul tak? Kadang-kadang kita ni tunggu harga dah turun baru kita nak beli. Tapi sebenarnya bila turun pun tak tentu kita beli. Tu, teacher nak bagi tahulah sebenarnya jangan takut harga emas naik ke harga turun. Sebagai penyimpan emas, yang paling penting kita adalah konsisten. Dalam menyimpan emas ni, kaedah yang kita kena gunakan ialah menyimpan secara konsisten. Jadi kita kena beli secara konsisten, sedikit demi sedikit. So kita tak risau pasal harga. Yang penting bukanlah harga, bukanlah bila, tapi yang penting konsisten membina simpanan emas kita. So masa terbaik untuk menyimpan bukan ketika harga paling murah, tapi ketika kita dah mula bertindak. Mungkin dulu ataupun hari ini. Siapa yang belum mula simpanan, jom teacher bantu anda. Kalau asyik turun harga, agaknya bila kita akan benar-benar bermula?